Selamat pagi semua, saya Aiden melaporkan secara langsung dari TVPSS FTS sambutan Hari Kanak-Kanak peringkat sekolah eksekutif Fletcher. Hai kawan-kawan. Ini pula tikam-tikam corner. Wah, warna-warni, sangat cantik. Apa yang cikgu buat? Cikgu tengah buat tattoo untuk kanak-kanak sempena Hari Kanak-Kanak. Macam mana cikgu buat ini temporary tattoo? Senang saja. Kita belikan stiker ini. Lepas tu, step pertama kita kena keluarkan plastik cover yang depan tu. Dan minta kita akan letakkan tattoo di atas tangan. Gunakan kain basah. Letak atas stiker tu. Kita kena letak dalam beberapa second. Lepas tu kita keluarkan kain basah. Jadinya cantik. Wow, cantik. Kita bergerak ke zon paling manis. Chocolate fountain. Siapa yang tak suka coklat? Murid-murid, celup marshmallow, biskut sampai penuh tangan dengan coklat. Yeay! Ada ice cream free untuk semua murid-murid.